Okay guys, aku sekarang berada dekat HQ Chery dekat Wuhu. Apa yang menarik, aku nak tunjuk kau satu model baru daripada Chery, iaitu Luxit. Aku rasa Luxit ni adalah jenama, satu lagi sub jenama bawah Chery yang lebih mewah daripada Exit. Okay, kat sini saya rasa ini adalah model R7. Bahagian hadapan memang sporty dengan 4 lampu utama berbentuk cube ni, dan ini dia punya lampu DRL, ada corong udara dekat sini. Okay, kalau kita tengok dekat bahagian tepi, kereta ni tidak kecil ya, memang besar. Dia ada kamera dekat situ, lepas tu ada, macam kau tahu, ini adalah untuk sistem LiDAR. Atas bumbung panoramik cermin. Okey, kita tengok dekat bahagian dalam pula. Sorry, tak boleh buka. Dia ada macam warna luar warna merah, dekat bahagian dalam pun ada warna merah macam biasalah. Kau akan nampak ataupun kau akan dapat dua skrin, satu skrin untuk pemandu dan satu skrin infotainment besar dekat dalam tu, dan macam tak ada butang kawalan kecuali dekat steering tu macam butang yang ada pada model Tesla. Dan kalau kau tengok dekat bahagian belakang ni, dia punya design tu macam Tesla Model Y, betul tak? Cuma yang ni bagi aku lebih cantik dan ada spoiler yang diwarnakan dengan warna hitam. Dia punya lettering Luxit tu pun warna hitam. So, okey, kita tengok pula dekat dia punya rim dia berapa ni? Berapa inci ni? Oh, dia pakai rim saya Tayado 255 50, rim 20 inci. Saya pakai Pirelli. So, ini aku rasa memang even dekat China ni aku rasa pun tak murah.